Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Checkpoint yang saya tanda ni, saya tanda juga dekat kita punya blok harga lah sebab kita uh, nak tengok lah rejection ke berkaitan dengan zone ke, aku entry dalam zone yang berlawanan okey ke tak. Okay, checkpoint ni ialah berdasarkan tempat yang selalunya berlakunya reaction price lah. Kalau melihat kepada checkpoint yang 476 ni, melihat kepada price, apa yang berlaku pada checkpoint bila harga sampai kat checkpoint, reaksi lah, sama ada kita kata buyer taking profit ke dan sebagainya lah. Okey, 4433 checkpoint yang harga sedang berdekatan lah. Dan checkpoint ni juga adalah checkpoint yang pernah sampai sebelum ni dan berlakunya reaksi lah, iaitu reaksi harga berpatah balik ke atas sampai ke checkpoint atas, harga berpatah balik jumpa checkpoint ni. Biasanya bila dijumpa balik checkpoint ni, kita kata dia nak pergi ke next checkpoint lah, dan kemungkinan besar kalau dia sampai kat next checkpoint dan kalau tak melantun, dia boleh pergi sampai ke checkpoint 4335. Jadi kalau melihat kepada price yang sekarang ni, rasanya cantik sikit kot kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, kalau dia ada sedikit kenaikan sikit untuk hari stand ni, kemudian dia turun jumpa checkpoint, kemudian dia patah balik. Kalau mengikut kepada blok harga kita mengharapkan pematahan balik dia tu berada di dalam zone sell kita lah. Kerja kita nak cari setup entry sell lah, sebab kita tahu lebih rendah risikonya. Kemudian waktu tu hang nak spike, waktu tu bagi kami yang duduk kat dalam, kita kata spike pandalela. Spike pandalela, bagi kami duduk kat dalam dulu. Yang ni kami reti. Ni kami reti nak masuk macam mana. Tapi bila boleh jadi juga satu keadaan yang lain, sebab esok kemungkinan gap down tu tinggi sikit. Esok maksud saya Isnin 27/10. Gap down, acah-acah naik sikit. Gap down kat checkpoint pula kan. Acah-acah naik sikit sampai terus ke checkpoint. Sebab kalau kita nak mengharapkan kita nak masuk sell berdekatan dengan checkpoint ni, takut dia jumpa checkpoint yang kedua dan dia dah turun banyak pun, dia nak melakukan reaksi lah. Maksud dia nak retrace ke, nak pullback ke, nak buat auto rally ke, nak berpatah balik ke, tinggi. Cuma kita mengandaikan sebab checkpoint yang ni lah, 4433 ni dia dah bocor lama, jadi harga dah kembali membocor balik. Tu yang kita kata kemungkinan untuk sampai kat checkpoint ni tinggi. Dan memang ada kemungkinan juga harga sampai kat checkpoint ni harga berpatah balik. Kita mengharapkan dia turun dulu. Banyak sikit profit kan, sebab kita geng-geng scalping intraday. Cuma kita yang ni, kita kena guna kita punya blok harga lah, sebab kita nak mengharapkan pullback dia, ataupun kalau dia tak pullback pun, dia buka dalam zone yang kita tahulah risiko rendah ke kita kan, risiko rendah kepada kita. Ni satu, kita mengharapkan dia jadi macam ni lah. Jadi kemungkinan besar tak jadi, sebab saya rasa esok gap down, takut jadi macam ni. Tapi kalau jadi macam ni, dalam sesi live nanti saya akan beritahu lah macam mana kita nak ambil ataupun nak buat setup entry waktu dia buat gap down yang kita jangkakan harga nak sambung turun. Sebab biasanya gap down ni, gap down, contoh seller nampak profit dia banyak, dia naik kan, selalunya lah tu, yang istilah tutup gap ke orang panggil kan. Ni untuk kes-kes tertentu ada gap down memang nak terjun terus lah. Jadi result dia dapat cepat sikit. Jadi kita tengok esok lah waktu sesi live nanti. Kita masih menggunakan yang sama blok harga, dan sekarang ni kita menggunakan dua mapping ni afdal sikit. Blok harga dan juga Wyckoff. Dan entry kita sama lah, entry kita 012 juga. Jadi di dalam sesi live ni sepatutnya kita kena tahu FCPO ni dia respect time frame mana untuk menjangkakan pergerakan harga. FCPO ni dia punya
dia punya pergerakan dia terdorong oleh apa. Salah satu dia soybean, nombor dua dalian. Tengok boleh, tak tengok pun tak apa. Kalau nak main fully technical pun boleh je. Cuma kadang-kadang kita memerlukan sandaran faktor yang mengatakan kenapa harga tak bergerak ni, walaupun dia breakout support kan. Contoh dia breakout mana-mana support, kenapa harga tak bergerak kan. Mungkin atau faktor-faktor fundamental ataupun timing zone kita. Maksudnya contohnya FCPO ni dia punya tahap untuk sesi pagi pukul 11.30, 11 suku, pukul 11. Kadang-kadang market dah slow lah. Market dah slow, selepas bergerak besar, market slow. Tu yang kita kena cari sesi setup awal lah. Sebelum datangnya setup entry ada. Takut lepas setup entry tu dia sideways. Dia bergerak, kita nampak 3-4 tick biasanya tak cabut ni. Kita susah nak cabut 3-4 tick kan. Jadi kita pun buat relax dulu kan. Jadi itulah. Jadi apa pun kita mengandaikan esok tak tahu boleh sampai ke tak kan. Yang ni ada syarat syarat dia harga memang dibuka di bawah 13. Harga dibuka di bawah 13. Kalau harga tak buka bawah 13 tak boleh jadi je ni dia masih mampu menaik lagi lah. Walaupun dibuka di atas 13, walaupun boleh jadi macam ni, tapi dia masih boleh naik kembali di atas checkpoint. Kalau dibuka di bawah, lebih percentage untuk dia turun lebih tinggi lah berbanding dibuka di atas. Maksud dia ada percentage untuk dia naik. Alright, scan dulu. Lama tak update kat YouTube tapi masih sama Jadi saja saya hilangkan blok harga. Sebab nak tengok dia punya naked dia ni, apa jangkaan-jangkaan. Kalau kita main naked je, apa yang kita boleh tengok, resistance, support yang terdekat, kemudian support yang terdekat 13 ni, kemudian next checkpoint ataupun next support dia dekat mana, itu kemampuan kita kan. Tapi kalau kita main blok harga ni, kita dah mengehadkan zon-zon tertentu. Walaupun kita kata dia nak turun, tapi di dalam zone buy, aku masuk sell ni. Kalau tak jadi turun aku, jadi mungkin kita boleh tunggu breakout dulu baru cari setup sell kan. Kita ada faktor-faktor yang menyokong kita lah. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 minit okey tu. Jumpa sesi live nanti kita nak tengok kod lah jadi macam ni. Get down yang macam mana yang boleh turun terus, ataupun get out yang macam mana yang boleh naik terus. Ada get up memang naik terus, naik sekejap kemudian patah balik. Bahaya sikit. Bye bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.